Epok lepak ni ramai lagi orang KL tak tahu. Comel je, tapi Ena yakin ramai Gen Z mesti suka lepak kunyah kat sini. Oh, Siti Nandi Ena. Inilah dia Milko Cafe Nang Legasi Kampung Baru KL. Lokasi dia betul-betul belakang LRT Kampung Baru. Pok kunyah ni ada indoor dan outdoor tapi tak besar sangat. Dan panganan pun ada yang berat, ada yang ringan, ada pemanis mulut. Macam yang Yazid kunyah ni set ramen dan spicy cheesy chicken. Kena makan terus, jangan stop. So pedas tu tak akan melekat kat lidah lama tau. Ramen tu ramen samyang tau. So boleh pilih yang nak merah ke, pink atau kuning. Dan orang Melayu ni kalau nak lepak pun suka kunyah nasi kan. So korang boleh pilih set yang ini. Rasa nasi dia buttery macam nasi ayam. Dan ayam pula 2 ketul diorang bagi berlainan flavor. Tak nak nasi, tak nak mi, 2 ketul ni korang boleh pilih. Paling ngam lah buat kudapan sambil melepak. Lagi-lagi inoki goreng ni memang layan. Warning, kitanya yang tak tahan pedas ni, sos merah tu memang pedas betul ya. Apalagi bila lidah dah kepedasan, kunyah yang manis-manis pula macam Pok Nana Mix ni atau popis. Yang penting walaupun dessert tu banyak, kulit popia dia menti crispy tau. Nak yang manis dan sejuk, korang boleh kunyah waffle ice cream ni. Tekstur waffle dia Ena puji, garing di luar, dalam lembut berongga. Untuk minuman jangan risau, memang banyak pilihan. Ada coffee brew, ada milkshake macam coklat, strawberry dan biskop. Milkshake dia Ena boleh terima sebab tak over manis. Tapi tahap kemanisan tu korang boleh je request. So apa lagi kalau korang nak me time lepas kerja, yuk mampir sini. Memang marem weh.